Dan kita berada dalam politik akhir zaman. Banyak dajal-dajal, kita kena jaga. Ini penting. Sebab itu negara ini selamat. Dan bila ada banyak dajal itu, kita kena kuatkan iman kita. Dugaan itu datang sebab memang kita tak boleh lawan dajal kalau kita tak kuatkan iman kita. Dan kekuatan iman kita itu datang kepada menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan politik akhir zaman, manusia menjadi pemberi rezeki. Bukan lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila royalty tak diberikan pertanyaan untuk makluman tuan yang tahu, saya juga pegawai khas Menteri Besar Negeri Terengganu bagi hal ehwal bukan Islam. Satu penguatan kepada DSPP. Bila PMX tidak lagi memberi kita royalty, ramai orang dah mula mengatakan bahawa wah sudah kita ni, macam mana nak hidup ni? Bagaimana kita nak hidup tanpa royalty ni? Saya beritahu dia satu saja. Yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan PMX. Ini penting untuk